My house. Okey, kalau bahasa Melayu, rumah saya cakap apa? Senang kan? Tak ada cakap rumah my ke, tak ada. Rumah saya. Kalau rumah awak? Rumah awak. Kalau orang putih, rumah awak cakap apa? Rumah you? Your house. Rumah dia, orang putih cakap apa? His house ataupun her house. Boleh cakap house she. House he. Begitu juga bahasa Arab. Boleh? Okey, kita tengok apa yang bahasa Arab ajar kat sini. Pusing kau ni. Bismillah. Cuba tengok. Ambillah. Oh. Besar dulu, besar. Anak dulu. Saya kalau ajar, saya suka ajar saya dulu. Okey. Okey. Buku dalam bahasa Arab apa buku? Buku apa dalam bahasa Arab? Tunjuk kita. Cari je siapa ni. Buku apa? Kitabun. Ya. Cuba tanya, buku saya. Ana kitabun. Saya buku lah kak. Mu je belajar. Dah. Lagi cari orang lain. Tanya. Buku apa tadi? Dan buku apa? Kitabun. Buku saya? Kitabi. Bukan anak kitabun. Bukan kitabun anak. Okey, tanya orang sebelah. Okey, orang sebelah lah. Tanya dia, mak apa? Mak. Ibu. Kau arak. Amun. Umun. Mana sah? Yang mana? Umun. Kalau mak saya? Umi. Andai. Ambil. Tanya orang sebelah. Ayah apa? Ayah apa? Aku ya? Ayah. Aboy. Daddy. Apa dia? Aboy. Ayah saya? Abi. Pandai. Bagi orang sebelah. Pintu apa? Baboy. Pintu saya? Babi. Dah terpaksa dah tu, betul lah tu. Boleh ya? Okey, tanya lagi orang sebelah sana mana-mana. Sekolah apa sekolah? Ayo di sekolah. Madrasatun. Sekolah saya? Madrasati. Pandai. Okey. Kalau benda melibatkan saya, Abang. Saya betul, saya ni anak. Tapi kalau nak cakap benda tu benda saya, kenapa tak anak? Kat sebelah tu ada hi. Nampak? So kalau buku apa dia? Buku saya. Dia tak boleh nak baca kitabun. Tak boleh. So kita kenal kitabun bukan pada kitabi. Lepas tu panjangkan kitabi. Boleh? Habis tak boleh duduk kan? Kita tanya lagi anak kitabun sana. Nak test dia betul ke tak? Mana anak kitabun sana? Jauh teh. Situ je anak kitabun sana. Kau tahu dia boleh jawab dekat dia. Buku saya. Kitabi. Ayah saya. Abi. Mak saya. Umi. Sekolah saya. Madrasati. Kelas. Faslun. Kelas saya. Fasli. Hadiah. Pandai dah. Boleh hadiah. Okey. Terus. Sekarang kita pergi kepada Na pula. Nanu. Ikut saja. Nanu. Na. Ana. Tabi. Nanu. Na. Tabuna. Boleh duduk dah. Dia 3 orang tak boleh duduk. Siapa-siapa punya kena bangun. Tak ada lah isteri duduk
kursi tu, ambil kursi duduk sini. Letih lompat pokok bunga tu. Kalau nak sangat kursi tu, ambil kursi tu akak kat sini. Kena ambil kursi duduk situ. Kau ni. Boleh lagi dia mikrofon. Tanya dia sekolah ke apa? Madrasah tu. Sekolah saya. Madrasati. Sekolah kami. Ha? Madrasatun sekolah. Tambahnya, tapi tak boleh lah kata madrasatun. Tak boleh. Madrasatuna. Ha? Sekolah apa? Madrasah. Sekolah. Madrasatun. Sekolah saya. Sekolah kami. Madrasatuna. Pandai. Sabar. Kelas. Faslun. Kelas kami. Fasluna. Pandai. Ustazah. Ustaz. Ustazatun. Ustazah kami. Ustazatuna. Pandai. Rumah. Baitun. Baitun. Rumah kami. Tuna. Pandai. Okey. Buku. Kitabu. Buku kami. Kitabuna. Panjang ke buku tu? Kitabuna. Pandai. Sikit lagi. Cantik apa bahasa Arab? Jamilatun. Masya Allah. Ustazah saya cantik. Jamilatun cantik. Kenapa saya cantik? Ustazah saya cantik. Abang, ada orang sini nak jawab. Dia lupa. Ni. Dia nak cakap ustazah saya cantik. Hati-hati sabar. Ni tanya balik. Ustazah saya cantik. Ustazati Jamil. Jamilatun. Nah, mak saya cantik. Umi Jamilatun. Ayah saya cantik. Abi Jamilatun. Abi lon ke latun? Abi Jamilun ke Jamilatun? Jamilun. Hadiah. Ambil mic. Pergi balik dekat budak tu. Tanya dia, kelas saya apa? Kelas saya apa? Fasli. Kelas saya cantik. Fasli Jamilatun. Faslun Jamilatun. Kelas saya cantik. Faslun ni muzakkar ke muannas? Muzakkar, dia tak detar kan? So fasli Jamilatun ke Jamilun? Jamilun ke Jamilatun? Tanya dia, kelas saya cantik. Tanya dia. Fasli Jamilun. Betul? Hadiah. Okey, boleh. Buku saya baru. Baru apa baru? Jadi datun baru. Boleh? Soalan. Buku saya baru. Soalan. Mic. Buku saya baru. Buku saya Kita habis baru. jadi hidung. Sekali lagi, buku saya baru. Kita habis jadi hidung. Buku saya baru dan cantik. Kita habis jadi hidung. Wow, Jamilatun. Wow. Buku saya baru dan cantik. Kita habis jadi hidung. Wah Jamilun. Dan besar. Wah Kabiratun. Hei. Wah Kabirun. Wah Kabirun. Hadiah. Okey, boleh faham? Okey, soalan seterusnya. Sekolah saya cantik dan bersih. Tanya, siapa nak jawab? Abdullah. Sekolah saya cantik dan bersih. Sekolah saya cantik dan bersih.
Wah, cerita senyapnya. Ni orang depan nak jawab ni. Nak hadiah lagi ni. Sekolah saya, kakak. Madrasati Cantik. Jamilun Oi, Jamilatun dan bersih. Bersih apa bersih? Nazifatun Ya, sekali lagi. Sekolah saya cantik dan bersih. Madrasati Wajamilatun Wajami Bersih. Apa dia bersih? Nazifun, nazifatun. Okey, semula. Sekolah saya cantik dan bersih. Madrasati Ha. Wajamilatun Dia wah tak jangan wah lagi. Wah. Jamilatun Wah. Nazifatun. Okey, tukar soalan. Sekolah kami cantik dan bersih. Tadi saya, sekarang kami. Madrasatuna Ha? Jamilatun Ha? Nazifatun. Hadiah. Kelas kami cantik dan bersih. Ni kita uya kat tangan lah. Kita berani. Kita terang. Sekolah saya cantik, kelas kami cantik dan bersih. Kelas kami cantik dan bersih. Kelas kami cantik dan Apa bersih. dia awak? Kita jawab ni. Banyaklah hadiah dia. Ni tak jawab lagi. Sekolah kami cantik dan bersih. Fasluna Fasluna Jamilatun Jamilun. wa nazifatun. Wa nazifun. Sekali lagi. Sekolah kami kelas kami Fasluna Fasluna cantik, Jamilun Jamilun dan bersih. wa nazifun. Syukur. Hadiah. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada pelajaran seterusnya. Okey, ikut mak.